Ibu ayah sekalian, terbukti hakikat kejayaan yang sebenar dalam hidup ini apabila kita dan anak kita dapat hidup dan mati bersama dengan Quran, mencintai Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai tebang karib. Ini terbukti bila mana daripada peristiwa kemalangan pelajar UPSI menyebabkan setiap hari mata kita ni bengkak dan menangis, hati kita tersentuh bila kita melihat video-video TikTok, rakaman suara saksi kejadian dan mereka yang berpengalaman menguruskan jenazah-jenazah ini. Khususnya adik kita Nurli Syahirah. Kemalangan itu dia mendakap Al-Quran tulisan tangannya dan semua orang bercakap berkaitan dengan wanginya jenazah arwah. Termasuklah doktor yang menguruskan jenazah Nurli Syahirah ini. Doktor tu cakap, saya tak pernah bau wangian yang sehalus dan sewangi ini mengikut pengalamannya menguruskan jenazah yang lain. Begitu juga orang yang mengemas loker almari asrama Nurli Syahirah ini. Dia tak pernah bau bauan seperti ini. Begitu juga dengan driver kereta jenazah yang dia kata dia sehingga 4 kali turun masuk dalam van jenazah dia, buka pintu bau lagi, buka pintu bau lagi. Dan bau itu menyebabkan dia nak bau lagi sehingga 4 kali driver itu. Begitu juga yang diucapkan oleh orang yang menguruskan jenazah Nurli Syahirah ini. Subhanallah. Di dunia Allah telah menunjukkan kepada kita wanginya jenazah arwah ini. Ibu ayah rahmati Allah sekalian, adik-adik, ini memberi satu tamparan buat kita, motivasi yang memang terbukti. Sebenarnya hakikat kejayaan hidup ini bukan ada rumah besar, bukan ada kenderaan besar, bukan ada pangkat besar, bukan ada macam-macam yang besar. Hakikat kejayaan hidup ini adalah bila kita bersahabat, mencintai Quran, hidup dan mati dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita. Sebab itu bagi motivasi untuk diri saya dan adik-adik pelajar sekalian yang masih buang masa kan main game lama, layan movie lama, jom kita. Allah dah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Kenapa hati kita masih keras, tak nak berubah, tak tersentuh untuk kita pun nak menjadi seperti Nurli Syahirah ini yang mana menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya dan orang yang hidup mati kerana Allah dan mencintai Al-Quran ini. Allah janjikan Al-Quran ini sebagai peguam bela dan memberi syafaat kepadanya di alam barzah dan di akhirat. Sudah-sudahlah kita buang masa, sudah-sudahlah kita tak solat, sudah-sudahlah kita tak tutup aurat dengan sempurna. Jom kita berubah. Allah dah tunjuk kepada kita lagi, kalaulah dengan peristiwa seperti ini pun kita tak mampu tersentuh dan berubah, tanya diri kita, aku ni nak petunjuk dan hidayah yang macam mana lagi? Tanya diri kita, sekeras apa hati aku ni? Sedegil apa aku ni? Sesombong apa aku dengan Allah? Faham ni adik-adik sekalian? Tolong share, tolong follow saya rapat-rapat dan kongsikan video ini kepada semua ahli keluarga kita, anak-anak kita, rakan-rakan kita. Mudah-mudahan dengan asbab video ini ramai yang nak berubah, yang nak bersama mendalami Al-Quran, yang tak nak baca Quran makin rajin baca Quran, yang masih dalam gelombang dosa berusaha meninggalkan dosa, yang belum solat terus cukupkan solat 5 waktu, dan lebih penting sama-sama kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat.